So apa lagi kau nak tanya? Saya ingat. Tengok korang kan ni saya ingat dah benda ni dah halal hai. Okay, so ni Co-Visionary kan. Dia gambar anjing dengan tuan dia. Tapi kat sini tak ada pun bangunan ni kan. Nara apa ni? UiTM. UiTM Shah Alam. Apa benda tau mamak ni borak. Dah lah apa kata dengan saya pula explain. Sebab explanation ni macam tak dipakai sangat lah. Mamak ni kalau tak buat, dia tak buat live lah. Mengamuk je dia cakap ni. Makin confused customer nanti. Dan apa kata saya tunjuk kat korang apa masuk co-starter tu. Contohnya ni kan. Ni adalah contoh co-starter kita. Korang nak tahu tak kenapa dipanggil co-starter? Sebab kalau korang tengok gambar original dia kan. Nampak tak? Ni gambar original dia. Ni painting, hasil painting dia lah. So kita memang lukis saja gambar original dia. Maksudnya kita ada edit tukar apa-apalah. Kita lukis sahaja. Dan untuk co-visionary pula, saya tunjuk kat korang lah. Bagi saya lah, saya show. Okay. Ni pula adalah contoh co-visionary kita. Nampak tak? Ni saiz kita yang paling besar by the way. Kenapa ni co-visionary? Semua gambar-gambar ni asing. Kita ada gambar muka dia sajalah. And then kita edit, tukar baju and then tukar posisi dia orang. And jadilah satu painting family ni. So ni adalah contoh co-visionary kita. Okay, boleh ambil balik lah painting ni. Okay, korang dah faham kan? Kalau korang dah faham, itu sajalah daripada saya. Bye-bye. Diam lah kitchen. Main-main sikit pun nak kena marah. Kau relax jap. Tengok ni. Dah settle. Kau duduk diam-diam.